أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. Dan kamu lihat matahari apabila matahari naik condong sebelah kanan mereka. Dan apabila matahari turun, iaitu jatuh waktu petang, maka mereka mendapat cahaya matahari di sebelah kiri. Dan mereka berada dalam gua itu dengan keadaan selesa, yakni luas dan cukup dengan oksigen. Demikianlah sebahagian daripada ayat-ayat Allah. Ini menunjukkan bahawa peranan cahaya matahari dalam kesihatan manusia. Jadi bagi mereka yang belajar sains kesihatan, mereka lebih faham dan lebih menghayati daripada kita. Kita cuma baca buku sahaja. Kita dapat maklumat daripada buku ataupun kita dengar daripada syarahan-syarahan daripada cikgu. Tapi kita tak buat kajian. Orang yang buat kajian tentulah mereka lebih dapat menghayati ayat 17 surah Al-Kahfi ini. Sebab itu dalam permulaan cerita Ashabul Kahfi dalam Al-Quran ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba? Allah tanya, apakah kamu menyangka kisah ashabul kahfi dengan raqim? Kisah ini adalah daripada ayat-ayat kami yang mengkagumkan. Kamu kagum? Sebenarnya Allah Ta'ala proses biasa ya, sunnatullah, proses sains. Umur mereka panjang disebabkan gini. Di antaranya kesihatan, sains kesihatan. Dalam cerita tersebut Allah cerita lagi dalam ayat yang ke-18. Allah Ta'ala kata, wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Dan kamu menyangka mereka tidur, padahal, dan kamu menyangka mereka jaga, padahal mereka tidur. Kami balik-balikkan mereka. Kami balikkan tubuh badan mereka. Sebelah kanan ke sebelah kiri, sebelah kiri ke sebelah kanan. Itu Allah Ta'ala cerita bagaimana Allah Ta'ala menjaga kesihatan Ashabul Kahfi dengan mereka tu seolah-olah senaman. Seolah-olah mereka exercise. Dalam tidur mereka tu, mereka, orang kata apa, orang Kedah kata tidak buah. Kanan, kiri. Sebab itu kita tengok budak-budak, kanak-kanak lah, ketika mereka tidur di katil rumah, tengok anak kita atau cucu kita. Satu katil tu, masa mereka tidur, pusing sini, sana, sampai ada yang jatuh katil. Kan? Kerana buas tu
memberi mereka satu kesihatan yang mana mereka boleh membesar. Inilah sebahagian daripada ayat-ayat sains kesihatan dalam Al-Quran yang boleh kita hayati, yang boleh kita renung untuk memberi keinsafan dan menambahkan keimanan kita. Wallahu a'lam.